Adu domba. Kiki si kucing dan Bobo si arnab adalah sahabat baik. Mereka selalu berkongsi lobak merah dan bermain kejar-kejaran di padang. Persahabatan mereka sangat indah. Jauh di atas pokok, si monyet melihat mereka. Seronoknya mereka. Saya mesti jadikan mereka bergaduh, fikirnya jahat. Si monyet suka adu domba. Monyet melompat turun. Dia mendekati Bobo. Bobo, tahukah kamu? Kiki kata lobak merah kamu sangat kecil dan tidak sedap, bisik monyet sambil memejam sebelah mata. Kemudian, monyet berlari kepada Kiki. Kiki, Bobo kata kamu terlalu lembab untuk bermain kejar-kejaran. Dia tidak mahu berkawan dengan kamu lagi, kata monyet. Apabila Kiki dan Bobo bertemu, mereka tidak senyum. Mereka saling memandang dengan mata yang curiga. Betulkah kamu kata lobak saya tidak sedap? Tanya Bobo. Betulkah kamu kata saya lembab dan tak mahu kawan saya? Balas Kiki. Mereka mula bertengkar dan akhirnya mereka berpaling dan lari ke arah yang berbeza. Kiki dan Bobo duduk sendirian. Mereka berdua berfikir dan teringat, hanya monyet yang bercakap tentang hal itu. Tipu daya monyet telah melaga-lagakan mereka. Kiki dan Bobo segera berlari mencari satu sama lain. Mereka berpelukan dan berjanji akan mendengar cerita dari mulut kawan mereka sendiri, bukan daripada orang ketiga. Adu domba bermaksud melaga-lagakan dua pihak sehingga bermusuhan. Monyet telah adu domba, tetapi persahabatan Kiki dan Bobo lebih kuat. Pengajarannya, jangan mudah percaya pada hasutan dan jangan jadi seperti si monyet yang suka adu domba.